macam mana nak cek air kereta korang. Okey, nak tahu kat mana nak cek? Ni. Okey, biasanya dekat dalam enjin korang, dekat bahagian depan enjin ni, yang dekat dengan bumper ni, radiator dia akan duduk dekat sini. Tangki radiator, tangki air, okey. So ini dia, tangki radiator. Kalau nampak ada hose besar ni, dia lah. Okey, lepas tu dia punya tutup dia ni. Biasanya dia akan tulis never open when hot. Maknanya kau panas-panas kau tak boleh buka. Bila kau buka panas-panas, apa jadi dia? Kau tengoklah video ni. What could go wrong? So, nak buka juga kalau kata emergency, dia ada cara dia. Mari aku tunjuk korang. Okey, kalau korang emergency juga nak buka air ni, nak buka cap dia ni, kita tak tahulah sebab apa, emergency ke apa kita tak tahu kan. Okey, cara dia kau ambil selai kain, kau lipat tebal-tebal, kau tekup. Okey, tapi benda ni hanya profesional saja yang tahu buat. Kalau tak tahu buat jangan mandai-mandai sebab kalau keluar ni melacur bai, panas air dia. Okey, buka sikit-sikit. Sambil kau tahan cap tu, kau pusing pelan-pelan. Okey, pusing. Lepas tu kau dapat dah rasa dia dah keluar daripada lock dia, lepas tu goyang sikit. Goyang sebab apa? Nak bagi dia punya pressure daripada dalam tank tu keluar. Nak bagi release. Goyang. Okey. Dah. Dapat buka. Okey. Jangan tengah panas-panas korang tu buka. Korang tu buka memancut, memang mendapatlah cerita dia. Okey, kalau korang nak cek air ni, seelok-eloknya waktu pagi sebelum korang start enjin korang. Korang bangun pagi, mandi, sarapan, sebelum lagi kerja, sebelum kau start je kereta tu, buka bonet kejap, buka time sejuk-sejuk. Jadi pressure tak ada dalam enjin, dia tak panas lagi. Jadi tak ada yang menyembur. So tengoklah. Tengok, kalau kau tengok macam ni keadaan dia, nampak ni. Dia cun-cun je, dia bergenang kat atas tu kan. Dia tak ada orang kata buka dia dalam baru nampak air kan. Ni elok je. Maknanya ni cun. Okey. Kalau korang buka-buka tengok jauh ke dalam, kena topak. Kena top up lah air. Tapi kalau kat asyik gelap kena top up, mungkin ada masalah lah, mungkin ada bocor. Okey? So dapat sesuatu. Like, share dan komen.